Dan menyebutkan oleh Imam Damiri di dalam Syarah Minhaj akan hadis ini, ia nakal daripada Syekh Abi Talib Al-Makki yang mengarang kitab Quwwatul Qulub. Demikian lagi ia nakal daripada alamat ini Abi Saif, man qala hadza du'a yaumal qiyamah sab'ina marrah lam tamdi alaihi jum'atani hatta yastaghna. Ya. Lam hadis lain ni kuli Rasulullah pun ni kun. Artinya barang siapa membaca doa ini pada hari Jumaat 70 kali. Ge baca 70 ge ba urut Jumaat. Niscaya tiada lalu atasnya 2 Jumaat hingga jadi kaya ia. Ya. Liah sembahyang Jumaat. Urut Jumaat nawati istijabah. Ya. Urut Jumaat nawati istijabah. Tema kita ni wahana tatujan. Tema yang sebagian ulama kepada pajan wati istijabah urut Jumaat antara azan Jumaat dengan iqamah. Nyan istijabah doa. Ya. Antara azan dengan iqamah nya wati istijabah. Nah yang pegah dia sembahyang asar. Nah yang pegang itu sembahyang tak nyawa tiap istijabah. Man kita nyawa hana tatujan. Makan menye kita nyawa kata tujuan watia cita yang pada watia nyantuk. Ya, makan ni som li Allah. Ya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Ya, aghnini bihalalika. Ya, menye aghnini nabi lum berkaya. Oh nak hutang, akfini bihalalika. Ya, an haramika. Ya. Wa aqnini bi fadlika amman siwak. Ya. Nyo doa Rasulullah sendiri yang purna. Man antara Rasulullah purna baik naca tu. Ya. Beryakin. 70 ke? Hingga gebi kaya oleh Allah. Kaya kan ngerumah mentang. Ya. Kaya kadang-kadang kaya tinggal nyanyi senang hati tu yang kaya cikgu. Ya. Anu di senang hati yang kaya kun. Wati tak anu tu ismayang, ijak daimu miazan. Wati tu pun cik yang nak tak dengar suara tetapi azan. Yang kaya cikgu. Kesenangan hati tu. Nya menye orang lepeng wati anu iwa rumah buka pintu ngaki. Apa kaya je mah. Tuah tangan tuah pintu dia. Ya. Nyan hana kaya lu. Ya, jantungan dia lah. Ya. Nya itu menak getak mapu-apui baik itu menak. Kaya tu. Hana kaya.